Lemak 4, dua nasi lemak paru, Tiga lauk. Satu sotong, satu ayam. Allah Akbar, sorry kak. dua nasi lemak paru, Okey. satu nasi lemak ayam, Ha? satu lagi nasi lemak biasa. Biasa. Sabar sekali asing. Abang kira lagi bang? 5 pula. 5. Okey. Dua nasi lemak biasa, Tu dua tiga. nasi lemak paru, Okey. satu Ayam. Sambal sekali asing. sekali lah. Kali 5 tu 10 biji. Oh, tak cukup bang. Tak cukup terus biji bang. Tak apalah. Boleh biasa bang eh? Kita bagi separuh. Boleh bang? Sorry bang. Sorry bang. Cukup nanti rasa lemak biasa tak ada telur. Ayam, kita buat ayam dulu. Bagaimana nak bang? Tak ada. Dajar. Ni tak. Ada ni ambil ni. Ni eh. Banyak ni lah. Pasang telur. Buat intan. Intan tu dia nak lambat ambil. Okey. Takut lauk habis. Kamu boleh macam kamu takut tumpah. Boleh. Macam tu. Takut kamu takut jatuh. Takut jatuh. Sambal asing ya? 2 paru, 2 biasa bang. Okey. Satu RM5. Ambil baru je, Nah. Dia tak payah nak masuk. Kan, dah salah sangat. Cik. Nak lauk apa cik? Oh dah ada. Tanya saya. Ya ke? Anak-anak bawa lah ni. Alah, honor. Okey kak, lagi kak? Bihun satu. Dan sambal nak lebih Okey. Kursi lagi 2 tak bawa. Nak bagi duduk dulu. Kursi tertinggal. Sorry cik ya. Dia benda. nah. Ya, betul. Kelang kabut. Baik. Tak ada orang sentuh je. Apa ya? Apa benda lah. Tak tahu tu. Dah bina pun tak angkat. Ah, Bina sini je dia letak. bihun dengan? Okay, tadi ada lauk 1, 2, 3.